Kalau kita sebut pasal pengulas sukan di Malaysia, memang tak sah kalau kita tak sebut tentang Allahyarham Datuk Haji Hasbullah Awang. Bukan sekadar pengulas sukan biasa, tapi seorang pencerita ulung. Dia tahu macam mana nak buat setiap perlawanan rasa hidup. Sebenarnya sebelum beliau terkenal di televisyen, beliau membina nama sebagai juruhebat radio di RTM, dan ulasan-ulasan perlawanan bola sepak tempatan secara langsung di corong-corong radio membuatkan beliau sangat popular. Dan dari situlah beliau membina pengalaman dan juga gaya bercerita yang unik yang kemudiannya dibawa ke layar kaca. Selepas berdekat berkhidmat di RTM, beliau menyertai Astro Arena pada Januari 2014 dan terus aktif mengulas sukan sehingga akhir hayat beliau. Ulasannya bukan tentang angka ataupun statistik semata-mata, semua datang dari hati, rasa dan pengalaman bertahun-tahun dalam dunia sukan. Itulah yang membuat setiap ayatnya, setiap intonasi terasa macam kita ni ada di padang. Keistimewaan Allahyarham, cara dia membawa suasana tersebut. Bila permainan perlahan, suaranya tenang, kita rasa relax saja kita dengar. Bila saat genting, tiba-tiba automatik suaranya akan meninggi, dan bila berlaku kejutan, reaksi spontan dia tu buat kita ikut sama teruja sampai jantung berdengup sama. Kalau kadang-kadang tu kita tertawa, kadang-kadang kita menahan nafas. Itulah kuasa suara beliau. Selain itu, Allahyarham terkenal dengan perumpamaan yang mudah tapi berkesan. Si atlet digambarkan seolah-olah kita sendiri ada dekat padang tersebut, terbang bagaikan kupu-kupu ataupun garang menerkam. Sekali kita dengar, terus melekat dalam ingatan kita. Dan cara dia sebut nama-nama pemain ataupun kelab-kelab luar negara kadang-kadang lucu, kadang-kadang buat kita tersenyum tersendiri. Tapi itulah identiti beliau, bukan dibuat-buat, tuling dan asli. Santai tapi ideal, itulah ciri Allahyarham Datuk Haji Hasbullah Awang. Malaysia menang ataupun galau, kehebatan lawan tetap diakui. Pujian dan kritikan disampaikan dengan sangat jujur, matang dan penuh tanggungjawab. Dan ayat-ayat spontan yang sampai ke hari ini saya rasa semua peminat-peminat sukan di Malaysia masih lagi ingat ialah bola masuk. Saya rasa, oh tidak, hanya ketepatan saja yang tidak menepati, palang menjadi penghalang. Semuanya hidup dalam memori peminat-peminat sukan bola sepak dan juga sukan negara. Bukan skrip, tapi momen sebenar yang jadi sebahagian daripada warisan sukan negara. Tidak hairanlah dia digelar Suara Emas Malaysia. Dengan gaya santai dan susunan kata yang penuh jiwa, beliau mampu menjadikan perlawanan yang hamba terasa penuh emosi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada 12 Februari 2015. Sentuhan dan gaya beliau masih lagi hidup sehingga hari ini. Malah legasinya semakin dihargai apabila dianugerahkan Anugerah KAS 2024 oleh Majlis Sukan Negara pada Mei 2025. Sehingga kini gaya Allahyarham Datuk Haji Hasbullah Awang dianggap sebagai standard emas dalam dunia ulasan sukan Malaysia. Terima kasih Allahyarham Datuk Haji Hasbullah Awang. Terima kasih kerana mengajar kami bahawa sukan bukan sekadar permainan, tapi sebuah cerita yang menyatukan seluruh negara. Jasanya bukan hanya dalam menyampaikan berita sukan, tapi juga dalam memupuk semangat patriotisme dan perpaduan. Al-Fatihah buat Allahyarham Datuk Haji Hasbullah Awang. Terima kasih, legenda.